Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jatuh semua. Okey, boleh dengar? Suara cikgu? Boleh dengar tak suara cikgu? Tolong respon. Boleh. Boleh? Okey, jap. Cikgu yang tak dengar suara awak. Okey. Alright. Okey, terima kasih join kelas hari ini. Hari ini adalah kelas yang pertama untuk bulan Julai. Dan kita akan masuk topik baru iaitu topik kelas yang kedua kelas 2. Topik kos pengeluaran. Jadi kita ada dua topik terakhir. Lepas ni kita akan buat ulang kaji soalan-soalan yang mungkin keluar peksa secara random. Lepas tu cikgu akan bagi selepas perjumpaan cikgu terus bagi soalan-soalan dua modul. Okey, dua modul untuk pecutan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Okey, jadi jangan risau. Cikgu akan bimbing awak sampai hari peperiksaan prinsip perekonan. Bukan PM no. Nanti awak ada gap. Biasanya minggu-minggu terakhir awak periksa lah untuk akaun. Okey, besok periksa. Malam ni pun cikgu buat kelas lagi bimbingan. Okey, insyaAllah. Okey, jadi cikgu teruskan. Cikgu share screen. Okay. Okay, boleh nampak skrin cikgu? Boleh nampak? Boleh. Boleh Okay, alright. Okay, semua buka perekonan kos. Okay, nampak tak? Ada tak dalam nota? Ada lagi ke yang tak dapat modul lagi ni? Siapa tu? Natania macam pelajar baru je, Natania pelajar baru ke? Bila masuk? Bulan ni Natania, sekejap saya tengok sekejap. Natania. Cikgu dah post ke belum Natania? Natania. Macam dah lah Natania. Sekejap Natania, saya cikgu semak sekejap Dah, cikgu dah ni. Cikgu dah hantar ke Aloha Tower, betul? Kolam air. Betul. Awak cuba tengok lah, saya rasa dah sampai lah. Awak dah tengok belum peti surat rumah awak? Okey. Nanti awak tengok. Dah sampai dah. Okey, alright. Okey, jadi cikgu teruskan pelajaran. Ada lagi yang tak dapat modul? Ada Okey, semua dah dapat. Okey, hari ni kita teruskan perekonan kos. Jadi pelajar, ini gambar apa ni kalau awak tengok ni? Gambar apa? Tolong respon. Gambar apa ni? Gambar kilang. Ya, kilang. Jadi pelajar kena tahu. Jadi pelajar gambarkan awak berada dalam topik ni, awak berada dalam sebuah kilang. Kena gambarkan seperti itu. Walaupun tak pernah kerja kilang, tapi gambarkan berada dalam kilang. Okey. Dalam topik ni pelajar ada dua subtopik. Satu adalah kos pengeluaran dan satu lagi analisis titik pulang modal. Jadi bulan ni kita dah boleh settle. Cuma itulah cikgu nak kena cari, cikgu kena buat kelas tambahan. Boleh tak cikgu nak buat kelas tambahan? Awak exam bila? Dah start exam ke? Next week exam. Next week awak start dari apa? Next week UBBM dengan UBBI untuk account saya 5 hari bulan 8 cikgu. Oh, lambat lagi. Tapi cikgu nak buat extra kelas selain hari Jumaat, boleh tak? Yang lain boleh tak? Hari Jumaat kita habiskan silibus. Hari lain tu kita buat ulang kaji. Boleh? Kalau tak sempat awak periksa. Boleh cikgu. Yang lain okey tak? Hari apa yang sesuai? Bagi cadangan. Minggu depan ujian bertulis dah start belum? Ujian minggu depan. Ada siapa yang dah start tak ujian bertulis minggu depan? Belum kan? Jadi minggu depan kalau cikgu cari hari tengah-tengah boleh tak? Kalau hari Selasa malam okey tak? Pelajar okey tak? Selasa malam boleh ke? Selasa malam. Saya ingat saya free. Saya hari Isnin hingga hari Khamis saya free. Jadi kalau Selasa malam awak free, saya boleh buat Selasa malam, Khamis malam.
untuk khas untuk nak ulang kaji percubaan. Okay, alright. Jangan tak ada pula. Kalau saya buat nanti, kalau tak ada tu yang saya ni pula, nanti saya tak buat nanti. Okay, alright. Okay, jadi cikgu teruskan. Okay, kos pengeluaran dengan analisis tidak bermodal, kita mulakan dengan subtopik kos pengeluaran. Jadi sebut kos pengeluaran pelajar khas, memang awak ingat adalah sebuah kilang. Okay, jadi kilang cikgu andaikan dalam contoh cikgu ni, kita adalah sebuah kilang pakaian. Kita andaikan kita sebuah kilang pakaian. Jadi kita sebuah kilang pakaian, tugas kita ialah apa sebagai accountant, ialah kita nak tahu berapa kos untuk baju ini. Kita keluarkan baju ni, berapa kos yang terlibat, apa kos yang terlibat. Okey, jadi pelajar kos. Kalau sebut kos ni, wang masuk ke wang keluar? Pelajar, wang masuk ke wang keluar kalau sebut kos? Kos keluar. Keluar, wang keluar. Jadi kalau kita contoh nak pergi travel, contoh nak pergi jalan-jalan, nak pergi shopping, mesti tanya apa? Berapa kos? Kos tu maksudnya apa? Berapa duit nak keluar? Berapa duit yang perlu dibelanjakan? Macam tu. Jadi kos pengeluaran dekat sini pelajar semua melibatkan kos. Satu, kos bahan langsung. Kedua, kos buruh langsung. Ketiga, kos belanja langsung dan kos of it. Kena ikut susunan. Satu, bahan. Dua, buruh. Tiga, belanja. Jadi bahan, buruh, belanja. Langsung. Semua langsung. Depan memang kos. Boleh? Bahan langsung, buruh langsung, belanja langsung. Boleh ingat tak ni? Satu, bahan. Dua, buruh. Tiga, belanja. Dan yang keempat adalah cost overhead. Jadi pelajar setiap bahagian ni berbeza-beza. Dia tak sama. Jadi pelajar kena hati-hati. Jadi dalam kilang memang ada apa ni? Nampak tak? Dia ada fixed cost, ada capital, ada facility. Ini direct cost, indirect cost. Ni contoh-contoh lah. Tapi untuk SPM dia bagi pada 4. Kos bahan, kos buruh, kos belanja dan kos overhead. Okey, lepas tu pelajar ada formula, ada pengiraan. Pengiraan yang pertama, pelajar kena kira kos prima. Apa tu kos prima? Kos nombor 1 tambah 2 tambah 3. Satu, bahan. Kedua, buruh. Ketiga, belanja. Dapat apa? 1 tambah 2 tambah 3. Kos prima. Okey, manakala kos pengeluaran pula, tambah apa? Apa maksud pengiraan kos pengeluaran? Tambah semua kos. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ataupun kos prima tadi. Kos prima tadi nombor 3 tambah dengan nombor 4. Okey. UIS apa ni? Yang saya ada kelas ni. Okey, alright. Okey, jadi cikgu teruskan. Okey, berikutnya. Okey, yang pertama. Okey, boleh ingat tak ni? Boleh ingat? Tadi ada kos ada berapa? 2 kos. Salah. Itu Kos pengiran. Pengiran ada 2. Kos prima Ada 4 dengan kos. kos pengeluaran. Jumlah kos ada berapa kos yang tadi kita belajar? Ada 4. Bermula dengan kos bahan. Okey, apa tu kos bahan? Kos bahan juga dikenali sebagai kos bahan mentah. Dikenali juga sebagai kos bahan utama yang digunakan untuk menghasilkan barang. Jadi kalau kita kilang baju, kilang pakaian, kita perlukan kain, perlukan benang. Betul tak pelajar? Tu contoh-contoh dia. Kalau awak tengok butiran-butiran ni, inventory awal, inventory akhir, belian, pulangan belian, angkutan masuk, duty import, insurans tablian. Butiran ni awak pernah jumpa sebelum ni. Dekat mana awak jumpa? Apur. Dekat mana? Apur. Apur nak kira apa ni? Apur nak kira apa? Kos jualan. Okey, jap. Ni saya lemah betul lah. Kalau orang ni, saya tengah kelas ni, dia mesin-mesin. Okey, alright. Okey, jadi ni. Apa ni? Ni bukan nak kira apa ni? Tolong cikgu respon. Kos jualan. Ya, tepat. Kos jualan. Betul, kos jualan. Bermula inventory awal, tambah belian, tolak belian, tambah Audi, tolak inventory akhir. Betul belajar? Betul nak kira kos jualan? Betul? Macam tak tahu je. Betul. Yang lain tahu tak? Kos jualan. Pernah dengar tak? Jangan kata cikgu tak pernah dengar lah kos jualan dalam kau Tahu perdagangan. cikgu, tahu. Habis. Tu berat tu. Okey, cuma belajar kalau awak tengok nak kira kos jualan ada satu butiran tak ada kat sini. Apa dia? Ada satu butiran tak ada. Cepat, cari. Pulangan jualan. Yes, pulangan jualan.
Pulangan jualan bukan kira kos jualan. Tu pulangan jualan tu nak cari jualan bersih. Ini kos jualan. Nak cari apa? Apa tu tak ada? Ini tak ada jualan, tak ada jualan ha? Audi yang upah. Upah, yes, betul. Upah tak ada. Okey, upah akan masuk kos lain. Jadi, jangan ingat Audi, ingat Adi. Adi, ingat nama saya. Boleh? Angkutan masuk, duty import, insurans tabian. Upah tak ada dekat sini. Faham tak? Cikgu, kenapa upah tak ada? Upah tak ada. Upah nanti ada kos lain. Nanti kita akan jumpa banyak upah. Okey, boleh ingat yang ni? Boleh. Kos bahan. Jadi, bukan Audi. Jadi, ingat apa? Ingat nama cikgu. Dengan nama saya Adi. Adi. Boleh. Adi itu apa? Angkutan masuk, duty import dan insurans atas belian. Okey, yang lain semua sama macam kos jualan. Okey. Alright, boleh ingat tak? Tak ada butiran baru Tak ada butiran baru. Kalau jumpa selain daripada yang saya sebut ni, inventory awal, inventory akhir, belian, tolak pulangan belian, Adi, pelajar tak ada butiran lain. Tak ada tambah-tambah lain ke? Tak ada. Okey, jelas ni Boleh? Tolong respon macam tak ada suara je semua ni. Boleh. 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 Okay, alright. Saya bukan buat live TikTok lah. Saya nak baca komen ke bukan. Ini bukan live TikTok. Ini GM ni. Ini Google Meet. Belajar. Respon. Okay, alright. Okay, ni contoh. Okay, belajar. Ini kat bawah. Cuba tengok bawah dulu. Ini ekor dagangan yang dulu kita belajar. Kita tak ada. Dekat kilang tak ada jual. Tak ada. Kita hanya melibatkan kos saja. Kalau awak tengok perdagangan, dulu nak dapatkan kos jualan, inventory awal, belian, tambah Audi cuma dipendekkan je. Okey, tapi pelajar dalam ekor pengeluaran lebih kurang sama. Inventory awal letak kotak nombor 2, lepas tu belian bahan langsung nombor 1, pulangan tolak pulangan letak nombor 1 sama dengan dapat belian bersih. Tapi tak tulis, tak ada markah. Kalau letak belian bersih tak dapat. Bukan tak dapat. Nak tulis belian bersih pun boleh, tak tulis pun tak apa. Boleh? Tambah dengan apa tadi? Tambah dengan apa? Pelajar, tambah dengan apa ni? Kos bahan? Tambah dengan Adi. Tambah dengan Adi. Angkutan masuk kat buku teks dia ada 2 je. Angkutan masuk duty atas belian. Satu lagi apa? Insurans atas belian. Okey, tambah semua dah petak 11, patutnya kau dapat kos barang dijual. Tak tulis pun tak apa. Okey, tolak inventory akhir, terus dapat jawapan kos bahan langsung, nombor 1. Okey, jelas? Ada nak tanya apa-apa? Boleh? Boleh? Sama. Benda ni sama. Cuma tak payah tulis belian bersih, kos barang dijual, tak payah. Okey, terus dapat kos bahan langsung. Okey, next, kedua. Kos buruh langsung. Buruh yang terlibat secara langsung. Apa maksud secara langsung tu? Apa maksud buruh yang terlibat secara langsung? Apa maksud dia? Kalau pelajar tahu. Gunakan ayat pelajar sikit, saya nak tanya. Apa dia? Dia bekerja dengan kilang tu. Lagi yang lain? Tolong respon. Operator. Pekerja yang guna mesin. Guna mesin. Lagi respon. Lagi ada 20 orang ni. Takkan tak boleh respon. Baru 2 orang je ni. Tolong respon lagi. Apa maksud buruh terlibat secara langsung? Yang awak faham? Cepat. Seorang lagi. Tolong respon. Takkan nak sebut nama ni. Seorang lagi. Apa maksud buruh yang terlibat secara langsung? Ni kena soal seorang-seorang ni. Tolong respon. Apa buruh terlibat secara langsung? 5 kali nak ulang ni. Apa maksud buruh yang terlibat secara langsung? Saya nak beri pendapat lagi. Minta pendapat lagi. Tarikh Arsyad dah. Tarikh Takif dah. Saya nak seorang lagi. Apa maksud buruh yang terlibat secara langsung ni? 6 kali dah sebut ni. Tolong. Pekerja yang bekerja. Okey, alright. Okey, semua jawapan tu betul. Okey, yang paling tepat, paling senang nak ingat ialah pelajar kita nak lipat kos. Kos buruh ni berapa kos pekerja yang kita nak bayar. Tapi pekerja mana? Pekerja banyak. Operator, pekerja kilang, engineer, supervisor, kerani, pengawal semata. Banyak. Kat kilang banyak pekerja. Tapi yang termasuk dalam kos buruh ni siapa?
Okey, kalau kita kilang pakaian, pelajar, siapa yang jahit baju tu? Siapa yang jahit baju? Pekerja lah. Betul. Lepas tu istilah ada banyak. Istilah ada banyak. Banyak soalan tu akan keluar dalam bentuk banyak versi. Lepas tu cikgu senaraikan. Awak carilah kat buku teks, tak ada. Dia bagi simple je. Yang ini cikgu dah buat banyak soalan, cikgu dah buat banyak analisis soalan. Ini cikgu keluarkan untuk awak. Gaji operator pengeluaran. Operator tu bukan angkat telefon, bukan. Gaji operator tu adalah perkataan sedap bagi pekerja kilang. Sama. Upah pekerja kilang, gaji pekerja kilang, gaji buruh kilang, gaji langsung, upah langsung, semua. Upah tadi tak masuk sana, upah akan masuk sini. Faham belajar? Tapi langsung. Okay. Alright. Kalau technician masuk tak dalam terlibat secara langsung tak technician? Cikgu nak tanya, technician terlibat tak? Tak. Kenapa tak? Sebab contohnya kalau kilang baju, technician mana ada jahit baju. Tepat Nanisha. Bagus. Supervisor? Tak ada. Tak ada. Ya. Diurus pekerja. Ya, dia uruskan pekerja saja. Betul. Dia buat jadual pekerja. Lain ni siapa nak jaga. Bagus. Kerani kilang? Tak. Tak. Kerani kilang pun tak. Kerani kilang uruskan gaji. Betul tak? Okey, tu contoh-contoh. Okey, faham tak ni? Faham ke tak faham? Yang lain Faham. Yang lain faham? Faham? Saya ajar orang je ke? Takib dengan Hanisha ke? Yang lain tak ada suara ni. Faham. Yang lain sakit tekak cikgu. Okey, alright. Okey, seterusnya yang ketiga. Kos belanja langsung. Kena faham ni. Kalau tak, awak label salah jawapan awak. Kalau awak masuk dalam kotak yang salah jawapan awak. Banyak nanti berlarut-larut dia salah. Dia ada berkait dengan yang markah lain nanti. Kos belanja langsung ni ada 3 je. Tak ada lain dah. Jumpa 3 ni baru belanja langsung. Yang itu apa? Royalty, hak cipta, pattern, benda yang sama saja. Contoh, saya nak buat kilang baju tadi. Saya kilang baju. Saya nak letak nama baju saya Adi. Belajar, tak ada orang nak beli, tak ada. Belajar. Jadi saya gunakan nama yang sedia ada. Saya letak nama apa? Adidas. Baru ramai orang nak beli sedia ada. Tapi saya kena bayar royalty pada syarikat Adidas. Faham tak belajar? Semua kos. Hak cipta, pattern lebih kurang lah. Hak cipta, pattern hak cipta ni saya lebih suka cerita pasal iPhone dan juga Samsung dulu. Belajar dulu mula nak keluar smartphone, Samsung dengan Nokia Samsung dengan Apple selalu bergaduh. Apple cipta dulu. Lepas tu bila Samsung ikut je cara bentuk yang sama ke, Samsung kena saman. Bila Samsung kena saman, Samsung pun akan bayar 2 kali. Samsung kena saman. Dia bayar duit 1 sen dan dia letak depan pejabat Apple lah. Saya ingat lagi benda tu. Rasa zaman awak tak keluar lagi tu. Lepas tu pattern. Tengok botol Coca-Cola ni. Kalau awak tengok botol Coca-Cola ni daripada dulu saya kecil sampai ke saya tua ni belajar, sama je botol dia. Dan jenama lain, awak pernah nampak tak jenama lain tu botol dia sama macam tu? Ada tak? Tak ada. Botol yang lain mungkin mineral, mungkin banyak pattern kan. Tapi botol Coca-Cola khas untuk ni. Ini saja botol dia. Okey, alright. Okey, boleh ingat royalty, hak cipta, pattern. Boleh ingat? Faham tak ni? Boleh. Cikgu. Saya ada soalan. Royalty tu macam kalau kita nak guna dia punya, kita kena bayar. Ya, betul. Pattern tu kita tak boleh guna dia punya ke? Ya, betul. Pattern tu kalau kita nak guna boleh, tapi kita kena bayarkan dia lah. Okey. Kalau hak cipta? Hak cipta ni dia punya hak cipta contoh kalau hak cipta ni macam dia punya design ataupun dia kreativiti dia. Kita nak gunakan, kita nak guna teknologi dia. Boleh? Faham tak? Tapi kita kena bayar. Faham? Macam komputer ada Acer, ada HP, betul lah. Dalam tu pakai prosesor Intel. Tapi dia kena bayar dengan Intel. Kena bayar, betul tak? Dengan AMD. Ada banyak kan chip komputer kan? Macam tu lah. Okay, boleh? Boleh, faham. Okay, alright. Faham. Okay, alright. Okay, royalty, hak cipta dan pattern. Itu je Belanja langsung ni kalau tak ada ni, tak adalah belanja langsung. Kalau belanja langsung bukannya kos yang mesti ada, tak.
Kalau ada tiga-tiga ni, kalau ada salah satu daripada ni, baru ada wujudnya kos belanja langsung. Dia tak banyak. Okay, alright. Okay, jadi pengiraan yang pertama, kos prima ialah kos bahan, tambah buruh, tambah belanja. Boleh? Jadi kena tahu. Okay, bahan, buruh dan belanja. Okay, sekali lalu. Okay, next berikutnya. Dan yang keempat. Cost overhead. Maksud yang lain ialah kos yang berkaitan tidak langsung. Yang lain semua langsung. 4 overhead adalah tak langsung. Dia proses pengeluaran tapi berkaitan dengan pengurus dan pengendalian umum kilang. Apa dia? Gaji kerani kilang, gaji pengurus kilang, gaji penyelia kilang, gaji technician, gaji engineer, gaji pengawal keselamatan. Boleh? Lepas tu kalau nak senang ingat, apa saja berkaitan dengan kilang, selain daripada kos bahan, bahan dah tahu tadi, beli adi. Kedua, buruh, ingat tadi yang kos upah dengan gaji yang terlibat secara langsung. Dan kos belanja langsung tadi ada 3, royalty, hak cipta, patent. Yang lain tu yang berkaitan kilang mesti masuk dalam overhead. Okey, apa lagi? Ada 4 je ke? Tak, ada sambungan dia. Apa dia? Sewa kilang, insurans kilang, kadar bayaran kilang. Ini 3 ni, sewa kilang, insurans kilang, kadar bayaran, tak sebut kilang pun masuk. Okey, dan berikutnya, susun nilai. Aset yang berada dalam kilang je. Aset yang tak ada dalam kilang, tak ada. Okey, kalau boleh tak susut nilai kenderaan? Boleh tak masuk? Boleh tak? Apa, cikgu? Susut nilai kenderaan. Boleh masuk tak? Tak boleh. Kenapa? Sebab yang ni susut nilai logi yang messenger. Okey, boleh masuk. Susut nilai kilang boleh masuk, tapi belakang dia mesti ada kilang. Susut nilai kenderaan kilang. Kalau kenderaan saja tak masuk. Macam perabot pun sama, tak boleh masuk. Susut nilai perabot tak boleh masuk. Tapi kalau perabot kilang boleh masuk. Susut nilai perabot kilang. Lengkapan tak boleh masuk. Susut nilai lengkapan tak boleh masuk. Tapi kalau dia kata lengkapan kilang boleh masuk. Susut nilai lengkapan kilang. Faham? Logi dan mesin tak perlu sebut kilang. Dia memang ada dalam kilang. Okey, alright. Cikgu. Cost overhead bukan ke HED je? Tak ada A. Okey, itu minor lah. Okey, minor lah. Tu HED ke ED tak kisah. Dalam account no problem. Dia tak ada grammar. Okey. Dah? Ada lagi nak tanya? Okey, dah. Okey, belanja alat-alat kecil. Okey, inilah alat-alat kecil. Belajar, awak akan jumpa belajar. Ini sebahagian je belajar. Sebenarnya cost overhead dia banyak. Apa kata kunci overhead tadi? Ingat tak? Yang tanda star ni. Apa dia? Apa ni? Baca-baca kalau tak ingat ni. Sebut. Apa ni? Selain kos bahan langsung, kos buruh langsung, kos belanja langsung. Yes. Akan masuk dalam overhead. Faham belajar? Asalkan kilang. Jelas? Boleh ingat? Jelas, jelas. Jelas Okey, alright. Okey, next. Awak akan jumpa satu perkataan baru tak ada dalam perkataan lain dalam akaun lain, iaitu kerja dalam proses. Apa tu kerja dalam proses? Barang yang belum siap diproses dan barang dalam proses pada awal dan akhir tempoh perakaunan. Kerja dalam proses awal. Kalau kita nak buat batik, kita baru melakar itu batik tu. Baru mencanting. Kalau batik ni mencanting. Lepas tu dah siap. Dah ujung pun tak berapa siap lagi ni. Tapi dah nampak lah lukisan dia dah nampak. Boleh belajar. Ini nama dia apa? Kerja dalam proses. Faham? Awak akan jumpa. Dalam buku teks ada tunjukkan dalam muka surat 241. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, dan pengiraan yang kedua. Pengiraan kedua dan yang terakhir adalah kos pengeluaran. Kena kira kos pengeluaran. Apa itu kos pengeluaran? Melibatkan semua kos. Kos bahan, kos buruh, kos belanja dan juga yang terakhir adalah kos overhead. 1, 2 dan 3 dan 4. Okey, habis. Okey. Dan pelajar jangan ingat semua mesti masuk dalam 4-4. Tak. Ada butiran yang selalu ada pengganggu. Pengganggu ada 6. Okey, ada pengganggu ada 6. Okey, jumpa tak dekat nota tu? Awak tak akan jumpa kat mana-mana nota. Ini nota saya. Kalau awak jumpa sangkatan tu, itu memang hak cipta saya. Penat saya memikirkan. Banyak soalan saya buat, saya analisis soalan. Ini yang selalu saya jumpa. Dan tak dimasukkan dalam kos pengeluaran. Okey, yang pertama. Apa dia? Ialah jualan. Jualan, pulangan jualan, gaji jurujual, komisen jurujual. Sebut jual je tak masuk. Kenapa? Dekat kilang tak ada jualan. Faham tak belajar?
Faham. Yang lain faham? Faham. Okey, alright. Barang siap. Dekat kilang kita bahan mentah. Dekat kilang bahan mentah ataupun bahan langsung. Barang siap tak masuk. Kalau semua barang siap je tak diambil kira. Okay. Barang siap kita akan berada dalam kedai. Dalam kedai. Okey. Dan hasil. Sewa diterima, komisen diterima, faedah diterima, hutang lapuk boleh, semua tak masuk dalam hasil. Semua tak masuk. Hasil semua tak ada. Sebab kita hanya kos saja. Keempat adalah apa? Angkutan keluar. Angkutan keluar tak masuk. Kenapa tak masuk? Sebab angkutan keluar ialah penghantaran barang kepada customer. Itu menunjukkan kita jual. Kita tak jual, sebab tu angkutan keluar tak masuk. Yang masuk ialah apa? Angkutan masuk. Angkutan masuk. Angkutan keluar tak masuk. Faham? Kena buat catatan sikit. Boleh? Okey. Berikutnya yang kelima. Aset. Logi dan mesin. Masuk tak logi dan mesin? Tak. Tak. Logi dan mesin aset. Yang masuk tadi ialah apa? Susut nilai. Logi dan mesin. Susut nilai adalah belanja. Kos. Faham belajar? Kenderaan kilang. Masuk tak kenderaan kilang? Masuk. Tak masuk. Kenderaan Tak kilang masuk. adalah aset. Yang masuk ialah apa? Susut nilai kenderaan kilang. Okay. Dan yang terakhir. okey. Perabot kilang. Masuk tak perabot kilang? Tak. Tak. Sebab apa tak masuk? Sebab aset. Bagus. Susut nilai perabot kilang baru masuk. Jelas tak ni? Jelas. Banyak nanti butiran awak akan jumpa banyak pengganggu. Awak tak ada nota ni, awak memang pening. Okey, berikutnya pejabat. Pejabat tak masuk. Pejabat tak masuk. Okey, kalau contoh pejabat ialah apa? Gaji pengurus pejabat tak masuk. Gaji kerani pejabat tak masuk. Tapi kalau ada pejabat je mesti tak masuk ke? Tak. Ada pejabat pun boleh masuk jika disulam dengan kilang. Gaji pengurus pejabat kilang masuk. Gaji kerani pejabat kilang masuk. Okey, faham tak? Saya ulang balik. Dengar betul-betul Gaji pengurus pejabat tak masuk. Gaji pengurus pejabat kilang masuk. Gaji kerani pejabat tak masuk. Gaji kerani pejabat kilang masuk. Faham tak belajar? Selagi ada kilang Ya, ada pejabat mesti disulam, mesti ditambah perkataan kilang. Kalau tak ada perkataan kilang, tak masuk kalau ada pejabat. Faham. Boleh? Faham, Sewa pejabat tak masuk. Sewa pejabat kilang masuk. Okey, faham? Cikgu kalau dia kata sewa, lepas tu dekat butir kat bawah dia kata Tu dah kilang jauh dah. berapa persen. Okay. Macam tu. Itu jauh. Tu nanti. Nanti memeningkan kepala. Itu nanti. Boleh? Itu cerita butiran yang direct je. Boleh? Saya tahu awak dah belajar. Okay. Nanti lepas ni kita jumpa semua. Okey lagi? Ada lagi nak tanya? Ada? Boleh? Ada 6. Boleh ingat tak ni? Boleh ingat? InsyaAllah. Boleh. Boleh ingat? Test. Saya nak tengok siapa ingat ke tak ingat ni. Boleh tak? Sebut. Sebut. Saya nak Syamil. Sebut Syamil lah. Tengok dah keluar dah. Baru sebut dah keluar. Ada dah. Saya baru sebut panggil dah keluar nama dah. Biarkan dia. Bagus. Yang dah keluar-keluar tu memang dia tak nak belajar tu. Dia nak tengok je. Okey, Syamil. Sebutkan 6 pengganggu. Apa dia? Aset, Lagi? Laju. Pejabat lagi? aset pejabat, jualan, barang Bagus, siap, bagus, hasil, bagus. anggota keluar. Bagus. Zafira. Sebut 6 Zafira. Sebut. Zafira Amalia. Sebut 6 pengganggu. Jualan, pejabat, aset, anggota keluar, hasil, barang siap. Okey, bagus. Umar Faris. Sebut Umar Faris. Cikgu, saya mau masuk cikgu. Baru masuk. Okey, Ryan. Masuk Ryan. Ryan, ada tak Ryan? Mana Ryan? Hilang dah Ryan. Ada tadi saya jumpa nama dia. Mana Ryan? Ada tak Ryan? Dah hilang dah. Ryan dah hilang dah. Okey. Siapa? Arik Syakir. Sebut 6 Arik Syakir. Arik Syakir 6. Arik Syakir 6 perkara pengganggu. Yang pertama. Jualan, Jaga barang lagi. siap,
Bagus. Hasil, angkutan keluar, Ha. aset, pejabat. Bagus. Ni suara ni jarang saya jumpa ni. Saya kurang jumpa ni. Arun Prasad. Cuba Arun. Angkutan keluar, aset, pejabat, jualan, barang siap, hasil. Okey, bagus. Okey, alright. Okey, sekarang pelajar, kalau pelajar tengok dekat skrin ni tak ada dalam nota, tak ada. Ini sebagai nilai tambah saja. Okey pelajar Okey pelajar, bila mana kita nak buat akaun pengeluaran? Kita kalau buat akaun pengeluaran sekiranya kita ada kilang. Sekiranya apa? Kita ada apa? Kilang. Kalau tak ada kilang, maksudnya apa? Kita beli barang saja daripada pembekal-pembekal. Faham belajar? Kalau kita beli barang saja, kita hanya buat perdagangan. Habis kalau ada kilang nak buat perdagangan ke? Kena buat juga. Faham belajar? Jadi kalau akaun pengeluaran ni, kita nak tahu apa? Kita sebuah kilang, akaun kilang kita. Contoh kita ada satu kilang pakaian. Lepas tu belajar kita ada satu kedai. Jadi belajar, kilang kita kena buat kos akaun pengeluaran. Kedai kita kena buat akaun perdagangan untung rugi. Sebab akaun perdagangan untung rugi nak cari apa? Untung atau rugi bersih. Faham? Faham? Faham. Okey, alright. Cuma pelajar ada beberapa benda yang confuse. Kalau awak tengok dalam akaun pengeluaran dengan akaun perdagangan, ada benda certain yang sama. Tolong cikgu sebut sikit apa yang butiran yang agak-agak sama. Apa dia? Banyak. Tak sebutlah. Banyak sangat. Betul. Yang pertama yang apa? Apa antaranya? Apa yang pertama? Antaranya lah. Sebut je. Sebut. Sorang-sorang sebut. Audi. Okey, bagus. Lagi? Lagi sebut. Apa yang sama ni? Dalam akaun perdagangan ada, akaun perdagangan dan untung rugi pun ada. Dalam akaun pengeluaran pun ada. Sebut apa dia? Inventory awal. Betul. Lagi. Sebut. Seorang satu jadilah. Ada 20 ni. Lagi cepat. Belian. Lagi bagus. Lagi. Angkutan masuk. Bagus. Lagi. Banyak lagi ni. Bank tak ada. Bank asset tak ada. Inventory akhir. Betul. Lagi. Bagus. Lagi. Inventory awal. Ada. Sebut benda yang sama ni. Lagi. Yang lain. Ada lagi banyak. Apa? Tak dengar. Sebut. Apa dia? Lagi. Tolong. Pulangan belian. Pulangan belian. Bagus. Lagi. Jangan tengok dekat kos bang langsung tu. Yang nak kira kos jualan tu memang ada semua. Okey, lagi yang lain. Beli adi tu dah tak payah sebut lagi dah. Yang lain. Apa lagi? Cepat. Yang ada dalam akaun pengeluaran dan juga ada dekat Apur. Apa dia? Cepat. Depan mata ni ada. Tak boleh nak sebut juga. Apa dia? Apa? Insurans. Bagus. Betul. Alat tulis. Bagus. Lagi? Belanja am. Betul. Lagi. Sewa. Betul. Lagi. Macam tak puas lagi saya nak tanya awak ni. Lagi apa? Alat tulis. Betul. Lagi dua. Lagi dua apa dia? Gaji. Dia betul. Bagus. Okey, cukup. Okey. Benda sama tu yang confuse. Sebab bila mana ada soalan dia suruh awak buat dua-dua. Akaun pengeluaran pun ada, akaun Apur pun ada. Jadi mana satu awak nak masuk ni? Kos akaun pengeluaran ke nak masuk perdagangan? Okey, dia ada key dia, kena ingat. Ini tak jumpa kat mana-mana nota. Tak ada. Ni nota Cikgu Adi je awak jumpa. Okey, jadi akaun pengeluaran, key dia apa? Nampak tak key kunci kat atas tu? Kunci dia adalah kilang. Kunci dia apa? Kilang. Kalau sewa kilang masuk sini. Faham aja? Okey. Kalau akaun perdagangan ada juga sewa. Tapi key dia apa? Barang siap. Key dia apa? Pejabat. Kalau dia kata sewa pejabat masuk sini. Faham? Okey. Lagi apa lagi kat sini? Banyak benda-benda yang sama ni. Apa ni? Insurans. Kalau sini insurans apa? Insurans kilang. Bagus. Kalau dekat belanja Apur, insurans apa? Insurans Pejabat. Bagus. Belanja kalau dalam akaun pengeluaran alat tulis kilang. Kalau dalam perdagangan alat tulis pejabat. Tu beza. Belajar. Lagi apa belajar? Gaji apa? Kalau gaji pengurus, gaji kerani kilang. Kalau sini gaji saja. Okey, lagi belanja am. Belanja am apa? Belanja am kilang dalam akaun pengeluaran.
Dalam apur ialah apa? Gaji ialah belanja am pejabat. Okey, jelas ni. Ingat key je cukup. Boleh faham? Boleh ke boleh? Okey, kalau yang lain ni, kalau apur, kalau apa Audi, kalau beli Adi, ini beli Audi. Okey belajar, ini khas dia akan sebut apa? Mesti dia sebut bahan. Mesti sebut bahan. Bahan langsung, bahan mentah, semua tu adalah kos bahan langsung. Jelas? Dekat sini tak ada. Sini dia akan disebut apa ni? Beli apa? Barang siap. Barang apa? Siap. Barang apa? Siap. Siap. No, siap. Tu kena ingat tu. Awak sebut, dia akan ingat. Dia rangsang minda awak. Tak sebut, termenung, ngantuk. Okay? Alright. Okay dah. Boleh cikgu teruskan. Ini formula dia. Okay, cuba tengok format. Okay, tengok format 1 dan format 2 sekaligus. Apa beza format 1 dan format 2? Tengok nota. Apa format dia? Apa beza dia? Ada tak? Apa beza format 1 dan format 2? Dia ada dua. Ada dua formula. Apa dia? Tolong respon. Cepat. Tolong respon. Apa beza format 1 dan format 2? Sangat ketara. Apa dia? Dalam proses awal. Betul Syahidah. Bagus. Kerja dalam proses. Kalau awak tengok format 1, awak jumpa tak kerja dalam proses? Cuba tengok. Dekat mana awak jumpa? Format 1. Kerja dalam proses awal dan akhir. Dekat mana awak jumpa? Dekat akhir pengiraan. Bawah saja akhir pengiraan. Bagus Takif. Tepat. Last sekali. Bagus. Okay, tapi kalau format 2, awak jumpa kat mana? Lepas inventory awal. Okay. Awak akan jumpa dalam kos-kos. Awak jumpa kos nombor 1, kos bahan. Ada kerja dalam proses awal, ada kerja dalam proses akhir. Okey, lepas tu dalam kos buruh pun ada. Kerja dalam proses awal, ada kerja dalam proses akhir. Nampak tak? Cikgu tandakan nombor, cikgu highlightkan, cikgu dah tanda right. Tak nampak lagi, tak tahulah. Okey, untuk belanja langsung tak ada. Belanja langsung tak ada kerja dalam proses awal, tak kerja dalam proses akhir. Tapi cost of it ada. Okay, dapat tak beza dia? Jadi beza dia ialah apa? Kerja dalam proses, kalau format 2 dia akan bagi 3. Kos untuk kos bahan, untuk kos buruh, cost of it. Dan kerja dalam proses akhir pun ada 3. Untuk bahan, untuk buruh dan untuk weight. Dah. Okey, jelas? Boleh? Boleh. Okey. Boleh, Guru. Kalau dah boleh. Okey, ini ekor perdagangan. Ekor perdagangan, masa bila kita buat ekor perdagangan? Belajar kita sebelum ni kita buat banyak ekor perdagangan dengan, betul tak? Okey, jadi apa kesinambungan dia? Kesinambungan dia ini. Kalau perasan jualan, tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Lepas tu tolak kos jualan, inventory awal. Ingat tak? Tambah biasa tambah apa? Lepas inventory awal ialah apa biasa? Belian. Tapi kat sini tak ada beli. Kenapa tak ada beli? Kenapa alih-alih kos pengeluaran? Belajar. Kenapa tak ada beli? Cara logik supaya awak faham ni. Kenapa? Sebab belian dah ada dalam kos pengeluaran. Okey, lagi. Lain yang lain. Barang dah siap. Okey, sebab kita ada kilang. Sebab kita tak beli lagi dekat pembekal lain. Faham tak belajar? Faham? Barang yang kita nak jual tu, kita buat sendiri. Faham tak? Jadi kita dah buat sendiri. Kita tak payah beli lagi pembekal lain. Jadi kita apa? Kita ada kilang sendiri. Kilang kita buat akaun pengeluaran. Betul tak? Di hujung akaun pengeluaran, kita kira apa? Kos-kos yang terlibat. Sama juga. Faham tak belajar? Kalau kita beli dengan orang lain, digantikan dengan belian. Faham ni? Pelajar-pelajar lain faham? Okey, alright. Dah. Saya nak kasih awak faham. Hafal memang semua orang boleh hafal. Tapi kalau tak faham, tak guna. Faham belajar? Semua orang boleh hafal. Tapi tak faham, jumpa kebat je habis. Soalan objektif, tak berjaya buat. Kenapa tak faham? Sebab hafal je. Okey? Alright. Kalau faham ni, soalan objektif tak payah ajar pun tak apa. Memang dah boleh buat dah. Okey, alright. Jadi pelajar, untuk periksa SPM, dia kalau soalan tu panjang, 25 markah, dia akan suruh awak buat sampai untung kasar saja. Tak buat sampai untung bersih. Sampai apa? Untung kasar saja. Jadi jangan confuse. Jadi kalau ekor perdagangan, keyword dia apa tadi? Barang siap. Barang siap. Kalau dalam ekor pengeluaran, apa keyword dia? Kilang. Kalau dalam kos bahan langsung, apa keyword kos bahan langsung tadi? Keyword dia apa? Bahan langsung. Ataupun bahan mentah. Boleh? Faham? Boleh. Okey, kalau dah boleh, kita tengok soalan nombor 1. Tengok soalan awak. Okey, kita labelkan. Okey, ingat lagi tak tadi? Cikgu repeat balik. Nombor 1 kos apa tadi?
Kos bahan langsung. Bahan langsung. Kedua, Kos buruh langsung. buruh langsung. Saya ajar takif seorang je ke ni? 20 orang ni takif je jawab ni. Ketiga, Belanja langsung. belanja langsung. Keempat, Kos overhead. okey, apa yang awak ingat nombor satu? Apa nombor satu macam mana nak ingat? Saya dah bagi keyword dia tadi. Adi. Adi tu Audi, ganti Audi. Sebelum Audi apa? Apa lagi selain pada Adi? Inventory awal. Inventory awal lagi. Belian. Belian lagi. Inventory akhir. Betul? Inventory akhir, inventory awal, beli Adi. Cukup. Boleh ingat? Inventory awal, inventory akhir, beli Adi. Boleh ingat tak tu? Boleh. Boleh. Itu semua tentang bahan langsung ataupun bahan mentah. Okey. Alright. Kedua. Macam mana nak ingat kedua? Apa dia kedua? Kos apa tadi? Kos buruh langsung. Kos buruh langsung. Kos buruh langsung. Apa macam mana nak ingat kos buruh langsung? Ingat tadi? Apa tu kos buruh langsung? Ingat tak? Buruh yang terlibat secara langsung. Bagus, tepat. Buruh tepat jawab. Nampak? Takim kau selalu sebut, selalu respon. Kau akan ingatnya. Yang diam ni yang masalah saya ni. Awak sebut, memang kau ingat. Saya dah jumpa ramai student saya. Setiap kali kelas dia respon, cikgu saya dapat A+. Saya tak heran. Memang dia dapat A+. Memang dia akan lekat kat kepala. Itulah bantuan dia. Setiap tahun saya mengajar ni belajar. Pelajar yang selalu respon tu, saya tak ada masalah lah. Saya berani lah. Lagi memang saya ingat lah. Memang saya ingat lah. Setiap tahun pelajar yang bersuara tu, memang A+. Takif mudah-mudahan awak dapat A+ lah. Amin. Memang bukan. Itulah ciri-ciri pelajar yang selalu buat online yang sangat berjaya. Itulah. Dia memang respon, dia selalu follow. Dia memang okey. Okay, next. Okay, jadi pelajar kena tahu buruh langsung dia mesti pekerja yang terlibat secara langsung. Okay, belanja langsung. Macam mana nak ingat belanja langsung? Macam mana nak ingat belanja langsung? Ada 3 perkataan. Ada 3 je. Apa dia 3? Gaji. Bagus. Tak ada perkataan lain. Itu saja. Okey, dan macam mana nak ingat yang keempat? Cost of it. Macam mana nak ingat? Cost of it. Kos yang berkaitan secara tidak langsung. Okey, bagus. Satu ialah tak langsung. Bagus. Lagi. Apa lagi? Apa-apa kos kilang yang tak ada masuk dalam bahan langsung, buruh langsung, belanja langsung. Bagus. Itu yang poin yang kedua. Bagus Nisha. Dan yang ketiga, apa lagi? Rasanya. Apa yang ketiga? Nak kena ingat apa? Yang ketiga tadi kita sebut. Kena ingat apa? Yang ketiga adalah Susun jangan nilai. masukkan pengganggu. Yang tadi awak cukup dah. Awak masuk tadi betul. Dan yang cikgu nak tambah yang ketiga ni ialah apa? Pengganggu tak masuk. Selalu banyak soalan pengganggu. Apa dia pengganggu? Ada 6 tadi, ulang balik. Apa dia? Pengganggu? Pejabat. Bagus. Jualan. Angkutan keluar. Jualan. Hasil. Betul. Aset. Betul. Bagus. Dah boleh ingat tu okey lah. Okey. Jadi pelajar tengok soalan nombor 1. Okey. Sambil tu soalan nombor 1. Kalau awak tengok. Okey. Pertama awak kena tahu. Format 1 ke format 2? Apa beza format 1 format 2 tadi? Ingat tak? Kerja dalam proses awal. Bagus. Okey, jadi kita dah tahu ini awal. Awal 1 hari bulan. Okey, ada tak kerja dalam proses? Ada. Ini kerja dalam proses awal. Tengok ni pun 1 pun dah cukup. Kerja dalam proses ni ada 1 je. Jadi format 1 ke format 2? Format 1 ke format 2? 2. Format 1 lah. Format 3, format 2 ada 3. Kerja dalam proses awal ada 3. Ada bahan, ada buruh, ada obit. Betul? Cuba tengok akhir pula. Akhir. Okey, akhir. Okey, cari kerja dalam proses. Ada 1 je kerja dalam proses akhir. Betul? Jadi format apa? Memang format 1. Okey, cuba tengok soalan 2 jap sekali lalu. Cuba tengok format 2. Soalan 2. Okey, jumpa tak? Tarikh 1 hari bulan. 1 Julai. Okey, alright. Ada tak jumpa kerja dalam proses? Ada. Betul? Ada berapa kerja dalam proses? 3. 3. Nampak tak 3? Nampak tak? Kerja dalam proses awal. Nampak? Untuk buruh 2,200, untuk buruh 610, untuk wait 310. Nampak? Tadi kerja dalam proses, cikgu kata kalau format 2 ada 1 je kos yang tak ada kerja dalam proses. Siapa dia? Ada 4 kos tadi, ada 1 je yang tak ada dalam kerja dalam proses awal, kerja dalam proses akhir. Apa dia? Kos apa?
Ni kos apa ni? Belanja. Betul. Kos belanja langsung. Tak ada dalam kerja dalam proses awal, kerja dalam proses akhir. Okay, alright. Cuba tengok akhir pula. Kat bawah. Okay, kerja dalam proses 30 hari Jun. 30 Jun adalah akhir. Jumpa tak kerja dalam proses akhir? Ada 3, betul tak? Jadi ada format berapa ni? Format berapa belajar? 2. Format 2. Confirm format 2. Okay, format 2. Okay, tu ingat kenal format dulu. Kalau salah format, habis. Hilang markah banyak. Okay, cuba tengok format 3. Soalan 3 jap. Format berapa? Cuba tengok. Soalan 3. Cikgu nak kasih awak kenal je tu. Format berapa? Format 1. Lain. Sebut. Format berapa? Dia nak ramai suara. 1. Betul. Format 1. Satu. Bagus. Tulis F1. Jadi tahu. Okay, soalan nombor 4. Cuba tengok soalan nombor 4. Format berapa? Soalan 4. 1. Betul. Tepat. Okay, last. Okay, soalan apa tu? Soalan 5. Format berapa? 1. Bagus. Okay. Alright. Jadi kalau tengok memang semua format 1 lah. Famous lah format 1 ni. Okay. Tapi tak apa. Nanti kalau cikgu buat pecutan untuk SPM, cikgu akan variasikan soalan lagi format 2 pula. Okay. Alright. Kalau dah boleh, sekarang kita labelkan. Kos nombor 1 bahan, kos nombor 2 buruh, kos nombor 3 belanja, kos nombor 4 overhead. Jadi pelajar tengok soalan nombor 1, cikgu nak labelkan sekali lalu. Okey, contoh inventory pada 1 Julai. Inventory awal. 1 Julai ialah awal. Ni ialah awal. Okey, bahan langsung. Masuk mana? Inventory awal bahan langsung nombor berapa? Pelajar. Bahan nombor berapa? 1, 2, 3, 4. 1. Okey, alright. Ini format 1. Kerja dalam proses awal masuk mana? Kalau format 1 kerja dalam proses, awak jumpa kat mana? Last sekali. Kalau last sekali nombor apa? Nombor 4. Bagus. Alat tulis kilang. Nombor apa alat tulis kilang? Masuk tak? Nombor apa? Kau alat tulis? 4. Bagus. 4 ialah cost of it. Belian bahan langsung. Nombor berapa? Sebut nombor belian bahan langsung. Ni senang ni. 1. Bayaran royalty kilang. 3. Bagus. Jualan. Tak masuk. Okey, bagus. Jualan tak masuk. Kenapa tak masuk? Sebab tak ada kilang. Sebab kat kilang tak jual. Okey, bahan bakar kilang. Masuk tak? Nombor apa? Bahan bakar kilang. Cost overhead. Yang lain-lain, tukar lagi. 4. 4 ke 1? 4 ke 1? 4. Jawapan dia 4. 1 ni tak boleh. 1 ni mesti apa? Bahan langsung. Bahan mentah. Tu je. Boleh? Inventory awal, inventory akhir, beli adi. Itu saja. Yang lain saya kata apa? Kalau berkaitan dengan kilang, tak boleh masuk nombor 1, tak boleh masuk nombor 2, tak boleh masuk nombor 3, dia mesti nombor 4. Jelas? Okey, alright. Okey, pulangan keluar bahan langsung. Dah ada keyword tu. Bahan langsung. Nombor apa? 1. 1. Ini pulangan belian bahan langsung. Belian alat tulis kilang. 4. Okey, alat tulis ni ada 2 ni. Okey, alat tulis ni ada 2. Okey, formula dia sama macam kita belajar account club. Alat tulis awal tambah beli alat tulis, tolak alat tulis akhir. Boleh ingat? Alat tulis macam mana nak kira dia? Alat tulis awal tambah alat tulis baru ataupun beli alat tulis, tolak alat tulis akhir. Dapatlah jawapan. Butiran dia nanti nak tulis apa? Alat tulis kilang. Jangan tulis susut nilai alat tulis. Salah. Alat tulis kilang saja. Jelas? Jelas itu. Okey, angkutan masuk bahan langsung. Masuk bahan langsung. 1. Insurans kilang. 4. 4. Upah buruh langsung. 2 ke 1 ke 4?
Dua. Dua. Bagus. Upah buruh tak langsung. 4. Kenapa 4? Sebab dia buruh tak langsung. Sebab Dia tak langsung. Overhead adalah tak langsung. Betul? Nombor 4. Bagus. Gaji jurujual. 2. Lagi? Apa? Nombor apa? Tak ada. Nombor apa? 6. Ada tak nombor 6? Ada tak 6? Tak ada. Kenapa tak ada? Tak masuk. Kenapa tak masuk? Dah lupa. Sekejap now lupa dah. Apa yang menyebabkan tak masuk ni? Apa yang menyebabkan tak masuk? Ada jualan. Jual. Segala jual tak masuk. Faham tak belajar? Faham? Faham. Faham. Lepas tu pentingnya ingat tadi. Awas tu belajar. Kadar bayaran kilang. Cepat. Lambat ni. 4. 4. Lengkapan. Cepat. Tak masuk. Tak masuk. Kenapa tak masuk? Sebab Aset. Bagus. Sebab tak masuk tu ada 6 je. Tengok betul-betul. Belanja pembaikan kilang. 4. Tepat. Sewa bangunan. Cepat. Sewa bangunan. Lambatnya ni. tak masuk. Tak masuk. Okey, masuk. Belajar sewa, insurans dengan kadar bayaran tak sebut kilang pun memang masuk. Sewa, kadar bayaran dan insurans tak sebut kilang pun masuk. Faham? Okey, nilai tambah nanti maklumat tambahan. Dia lebih jelas. Kalau dalam maklumat tambahan, sewa tersebut adalah untuk pejabat. Tak masuk. Boleh belajar. Kalau dia kata untuk pejabat kilang, baru masuk. Jelas? Cara umum saja, sewa, kadar bayaran, insurans mesti masuk. Okey, boleh? Boleh ke boleh? Okey, alright. Logi dan mesin. Tak masuk. Soalan ni nampak macam senang. Tapi sebenarnya belajar, dia senang tapi confuse. Markah bukan sikit belajar. Markah 20 hingga 25 markah. Banyak ke sikit 20 hingga 25? Banyak. Okey, inventory akhir. Bahan langsung. Nombor? Bahan langsung? 1. 1. Kerja dalam proses akhir. Nombor? Bawah sekali. 4. 4. Alat tulis kilang. Tadi alat tulis kilang nombor apa? 4. Okey, ini adalah alat tulis kilang akhir. Jadi awal, nanti tambah, beli, tolak dengan apa nanti? Akhir. Nanti apa butiran dia? Butiran dia alat tulis kilang. Faham? Boleh. Susun nilai salah. Okey, baca maklumat sedikit. Apa maklumat tambahan? 70% daripada belanja perbaikan kilang dipindahkan ke dalam akaun lengkapan. Okey, mana belanja perbaikan kilang tadi? Belanja perbaikan kilang nombor 4 masuk. Okey, tapi dia kata apa? Nilai 5,000 ni 70% dah masuk lengkapan. Lengkapan masuk tak? Aset masuk tak? Tak. Jadi tak masuk ialah 70% tak masuk. Jadi yang tinggal berapa peratus? 70% dah dikeluarkan. Yang tinggal berapa peratus? 30%. 30%. Jadi 5,000 kali 30% saja. Berapa dapat jawapan? Tolong cikgu. Berapa dapat? 15,000. 15,000. Tak kalah 5,000 darat 30,000. 30% 15,000. Tak logik. Takkan 15,000. Awak ni biar betul. Itu kalau kali 300%. 1,500. Yes, 1,500. Kalau kali 300%, betul. Tekan letter, kena betul-betul. Okey, habis nombor 1. Nombor 2. Logi dan mesin disusun nilai 10% atas kos. Masuk tak ni? Susun nilai. Masuk tak? Masuk. Susun nilai, masuk. Susun nilai. Susun nilai nombor apa? Susun nilai logi dan mesin nombor apa? 4. Tepat nombor 4. Okey, alright. Jadi berapa nilai dia? Berapa ni? Berapa boleh kira tak? Atas kos je 10%. Berapa susun ni logi dan mesin? Kos dia berapa? 36,000 betul?
Betul? Kali dengan berapa? 10%. Berapa dapat? 3,600. Bagus. 3,600. Okey, alright. Okey, berikutnya. Elektrik kilang prabayar. Prabayar ialah terlebih. Simple je. Tak payah rekod 2 kali. Terlebih, tolak, terkurang, tambah. Simple. Basic. Okey, elektrik kilang ni ialah butiran apa? Apa butiran yang sesuai? Elektrik kilang. Elektrik. Apa butiran yang sesuai? Nak belajar? Apa butiran yang sesuai? Utility. Betul. Tapi ada ke utility kat atas? Tak ada. Apa butiran dia? Kadar Kadar bayaran kilang. Kadar bayaran. Okey. Prabayar terlebih. Jadi nak tambah ke nak tolak? Tolak. Tolak berapa? 95. Jadi berapa nilai dia? Berapa tu? Okey. Kalau butiran ke atas ada, kita gunakan. Kalau tak ada, kita letak nombor. Macam ni. Nombor 4. Butiran baru nanti. Okey. Ini adalah susut nilai. Yang tak ada nombor, jangan letak nombor. Kalau tak nanti, awak terdouble nanti. Okey. Berikutnya nombor 4. Sewa bangunan dibagi antara kilang dan pejabat dengan nisbah 3:1. Nak ambil kilang ke nak ambil pejabat? Kilang. Kilang. Kita ambil kilang. Okey, nak ambil 3 ke nak ambil 1? 3. 3. Jadi mana dia untuk sewa? Sewa kita adalah 7,200. Jadi nak kali dengan berapa? 3 per nisbah 1. 3 tambah 1 berapa? 4. 3/4. Jadi 3/4. Berapa dapat jawapan? Tolong cikgu kira. 5,400. 5,400. Bagus. Jadi 1/4 untuk apa? Satu pejabat tu untuk pejabat. Pejabat masuk dalam apur. Tapi soalan tak suruh buat peringkat pertama ni, apur dia tak suruh buat. Okey, dan last kali. Upah buruh langsung 2,500 pada bulan Jun masih belum lagi dibayar. Terlebih ke terkurang ni? Kurang. Kalau terkurang nak tambah ke nak tolak? Tambah. Tambah berapa? 2,500. Betul. Berapa dapat jawapan? 8,300. 8,300. Habis selesai. Okey, faham tak? Boleh? Okey. Boleh? Kena ingat nombor. Nombor kena ingat. Tak ingat nombor habis. Tak guna. Salah masuk kotak je, salah nombor je, tagging nombor salah, tolak 1. Belajar, jadi kena hati-hati. Okey, nanti kejap lagi kita buat. Okey, saya nak mainkan awak nombor je dulu. Okey, soalan nombor 2. Okey, cikgu bagi masa 5 minit. Tak payah 5 minit lah. Termasuk sekali maklumat tambahan sekali. 5 minit. Okey, cuba labelkan dan buat maklumat tambahan sekali. Tengok. Lepas ni cikgu tanya soalan seorang-seorang. Standby mic. Tak ada mic keluar. Saya tak kira. Pelajar saya nak online mesti ada mic. Awak tak buka mic, saya remove awak. Okey. Buat dulu, label. Saya bagi awak label dulu. Ini adalah format 2. Format 2. Pelajar nak masuk online, mesti ada mic. Boleh test mic tu siap-siap. Yang ini jangan buang masa saya nanti. Panggil nama tak nyaut-nyaut nanti. 5 minit. Saya bagi. Sekejap, saya minum air.
Okey, siapa yang dah angkat tangan Siapa dah angkat tangan? Cikgu tengok lebih 10 orang je, saya baru on. Okey, siapa yang dah siap, angkat tangan. Jadi saya tahu, baru cikgu boleh start. Ada pelajar dah keluar dah. Okey, bagus. Biarkan dia. Dia tak ada komit, dia boleh keluar. Saya nak ajar pelajar yang ada komit je. Pelajar yang main, dia rasa dia nak tuition ni santai-santai, tak ada. Dengan saya tak ada. Saya tak ada ambil kedatangan, siapa keluar, siapa masuk, tak ada. Siapa yang depan saya terus saja. Kalau tak nanti isu lah, nak marah lah, tak ada. Saya malas buang masa. Fokus pada siapa nak belajar. Tak pandai tak apa, janji nak belajar. Angkat tangan ni siapa dah siap. Jangan ambil masa lama sangat. Okey, belum lagi. Dah, lagi lambatnya. Okey, sekali lalu. Okey, ready mic. Tak buka mic saya remove. Ready mic. Jangan buang masa. Saya sebut nama je daripada atas, sebut je. Okey, berikutnya Afan. Inventory awal bahan langsung. Satu. Okey, kerja dalam proses. Ahmad Naufal. Bahan langsung. 4 bukan. Ni format 1. Format 1 macam mana format 1? Mesti apa? 2. Bukan 2 bahan langsung. Mana 2 pula? Bahan langsung mesti apa? 1.
Ni format 2 ni. Ini jawapan dia. Kerja tadi baca Naufal berapa tu? Kerja dalam proses awal tadi bahan langsung berapa nombor dia? 1. Bukan betul. Nombor angka. Nombor dia berapa tadi? Kerja dalam proses bahan langsung 2200. 2200. Kat sini 2200. Faham? Faham. Format 2. Okay, alright. Okay, next berikutnya. Okay, Airin. Buruh kilang. Kerja dalam proses buruh kilang. 1. Satu banyak awak nombor 1. Buruh dua. Okay, alright. Okay, Arisha. Overhead. Arisha Zahril. Overhead. 4. 4. Bagus. Okay, yang ini jangan main. Yang ini jumlah. Tak nak ambil. Okay, berikutnya. Aning Syakir. Barang siap. Arik Syakir. Tak ada. Tak masuk. Okey, belian bahan langsung Arun. 1. 1. Angkutan masuk bahan langsung Hanisha. 1. 1. Hazim, upah buruh langsung. 2. 2. Tepat. Gaji tak langsung Nabil siapa? Sorry. Zarif. 4. Gaji tak langsung. Tepat. Okey, alright. Nabila Umaira. Gaji pejabat. 4 tak masuk. Tak masuk. Pejabat ni mesti disulam dengan apa tadi cikgu kata? Kalau ada pejabat mesti disulam dengan apa? Kilang. Gaji pejabat kilang masuk. Gaji pejabat tak masuk. Bagus. Okey, siapa berikutnya? Natania. Logi dan mesin. 3 tak masuk. Apa 3 kau ni? Dah melalut ni. 3 mesti apa 3? Ada satu nilai. Ada 3 mesti apa 3? 3 bukan 3 apa 3? Ingat lagi tak 3? 3 ialah kos apa? Natania, 3 kos apa? 1 bahan, 2 buruh, 3 ialah apa? Berat kau ni. Natania tak ada nota. Sorry Natania. Awak tak ada nota. Okey. Alright. Nanti dapat nota nanti awak tengok recording. Natania boleh? Okey, alright. Okey. Next, Nis. Nis, saya baca nickname kat sini ni. Nis. Peruntukan susut nilai ini sama dengan perkataan ialah susut nilai terkumpul. Okey, masuk mana Nis? Masuk tak susut nilai terkumpul? Tak masuk. Tak masuk. Susun nilai kumpul tak masuk. Okey, berikutnya Dura Damia, sewa. 4. Bagus. Nur Syahinda, insurans kilang. Syahinda. 4 tepat. Kadar bayaran kilang Siti Noraina. 4. Tepat. Bagus. Syamil Azhani, minyak pelincir kilang. 4. Bagus. Inventory akhir, bahan mentah. Siapa tu? Takif. 4. 4, bahan mentah. Mana ada 4 bahan mentah? 1. Okey, kerja dalam proses akhir, bahan langsung Umar. 1. 1. Okey, dah habis dah. Okey, seterusnya ramai-ramai. Buruh kilang nombor apa? Kerja dalam proses akhir. 2. 2. Overhead. 4. Ini tak nak ambil. Okey, dan barang siap. Masuk nombor apa barang siap? Tak ada. Tak masuk. Okey, sekali lalu maklumat tambahan. Insurans prabayar. Ada tak insurans kat atas? Ada. Prabayar nak tambah ke nak tolak? Insurans prabayar. Tolak. Okey, berapa tolak? Dapat berapa? Tolak 320. Berapa dapat jawapan? 1920. 1920. Double confirm. Confirm. Okey, berikutnya. Kedua, sewa dibagi antara kilang dan pejabat dengan nisbah 3:1. Jadi nak masuk mana sewa? Kali dengan berapa? 3/4. 3/4. Bagus. Kali 3/4. Berapa dapat jawapan? Tolong cikgu kira. 1390. 13?
950. 950. Bagus, bagus. Okey, dan last kali, logi dan mesin disusun nilai. Ini nombor apa ni? Nombor baru ni, nombor apa? Susun nilai. 4. Boleh tak kirakan baki berkurangan? Apa formula baki berkurangan? Apa formula baki berkurangan? Dah lupa dah. Apa baki berkurangan? Kos tolak susun nilai terkumpul kali peratus. Berapa kos? Ini basic ni. Raja, baki berkurangan basic ni. Apa kos? Kos dia berapa logi dan mesin? Berapa ribu? Baca berapa kos? 100,000. 100,000. Tolak susun nilai terkumpul. Ada tu cikgu tulis tu. Susun nilai SNT. Betul berapa ribu? 19,000. 19,000. Okey, kali dengan berapa peratus? 10%. Okey, berapa dapat jawapan? Tolong ikut. 8,100. 8,100. Double confirm. Confirm. Okey, faham tak belajar? Faham. Faham. Okey dah. Kalau dah faham, boleh tak kita cuba buat? Kalau awak okey, cikgu nak buat soalan 1, 2. Tapi tak apalah, kita buat soalan 1 dulu. Boleh? Okey, kertas jawapan cantik dah. Cikgu susun modul tu. 11 soalan, 11 jawapan. 11 soalan, 11 jawapan. Cantik dah tu. Kat mana lagi awak nak dapat modul macam ni? Lepas tu cikgu lebih suka cikgu buat sendiri. Daripada cikgu gunakan buku-buku tu lain kat luar tu. Kalau tanya cikgu, buku apa yang kau nak beli? Tak payah. Kau buat je lah latihan saya. Latihan saya pun tak buat nak beli buku. Buat latihan saya ni pandai dah, pandai. Jangan risau lah. Memang confirm pandai je. Sama je macam anak saya. Anak saya sama je. Beli buku banyak-banyak. Bukan buat pun. Okay, cikgu nak split screen sebab cikgu nak senang tengok. Awak tengok soalan awak je terus. Jadi saya tak payah tanya awak banyak-banyak. Okay, alright. Okay, jadi kita buat soalan nombor 1 terus. Ini soalan nombor 1. Okay, siapa nama dia kilang apa? Kilang SYG. Okey, tarikh bila? 30 Jun 2024. Okey, bermula dengan kos apa? Kos yang pertama, mesti ikut turutan. Pertama, kos apa? Kos bahan langsung. Kos bahan langsung. Minta maaf lah, tulisan cikgu tak cantik Orang buatlah elok-elok. Nak huruf besar ke huruf kecil, tak apa. Dalam akaun tak ada grammar. Asalkan bunyi sama, bunyi je dah keluar tu, dah elok dah tu. Okey, bermula dengan apa? Nombor 1, cari. Nombor 1 kena ikut disiplin. Kena ikut susunan. Susunan dia apa? Bermula dengan apa? Inventory awal bahan langsung. Betul. Inventory awal. Jadi cikgu tandakan situ. Inventory awal. Jadi letak situ. Inventory awal. Okey, nak tulis bahan langsung tak? Okey, untuk percubaan, awak tengok cikgu awak ajar macam mana. Kalau cikgu awak jenis kata, saya nak awak mesti tulis penuh. Inventory awal bahan langsung. Terpulang kat awak. Tapi dalam SPM, tulis inventory awal saja cukup. Kenapa? Sebab tajuk dah ada kat atas. Kos bahan langsung. Faham tak belajar? Boleh? Jangan salahkan cikgu. Cikgu saya ni salahkan saya masa trial. Saya dah pesan awal-awal dah. Benda ni direkod. Ikut cikgu masing-masing. Yang saya ajar ni ikut SPM. SPM tak ada halangan. Asalkan tajuk buat. Tak buat tajuk. Kalau awak tak tulis tajuk, kos bahan langsung, tajuk tak ada. Pelajar kena tulis inventory awal bahan langsung. Belian bahan langsung. Faham tak belajar? Boleh? Ya. Dah habis Okey, berikutnya apa lagi? Tolong cikgu, apa lagi? Nombor 1 dah habis. Lagi apa? 1 bahan langsung. Lagi apa? Inventory dah. Lepas tu apa? Kedua? Belian. Okey, tulis belian. Nak tulis belian bahan langsung? Ikutlah. Belian bahan langsung pun boleh ataupun belian saja. 43,400. Okey, lepas tu nak buat apa lagi? Lepas belian ada lagi tak? Apa dia? Potong nombor 1. Nampak? Bila awak dah label, awak dah potong, dah senang. Mata awak dah rehat dah. Yang dah potong tu tak payah rekod lagi. Tolak dengan apa? Tolak. Kurungankan. Letak. Pulangan belian. Boleh baca tak tulisan cikgu ni?
Boleh, boleh. Nak tulis pulangan keluar pun betul. 245. Okey, alright. Okey, tolakkan. Berapa dapat? Berapa dapat? Tolong cikgu. Cepat. 43155. 43155. Bagus. Nak tulis belian bersih? Boleh. Tak tulis dalam buku teks, langsung tak tulis. Tak payah. Okey, tambah dengan Adi. Ada Adi tak kat sini? Ha. Adi ni Ada. Apa dia? Satu je. Apa dia? Angkutan masuk. Bagus. Tambah angkutan masuk. Okey, berapa angkutan masuk? 668. Okey, habis. Okey, nak tulis kos belian pun betul. Okey, letak kolom hujung. Berapa dapat jawapan? Tolong cikgu. 4, 3. 43823. Double confirm. 43823. Double confirm. Confirm. Okey, sekarang inventory awal macam biasa tambahkan. Tambahkan dengan 43825. Berapa dapat jawapan? Cepat kira tambah. 599. 59 59693. 963. 59963. 59693. Okey, sebalik. 59693. Double confirm. Okey, alright. Habis settle. Tolak dengan apa? Inventory akhir. Okey, ada tak inventory akhir kat bawah? 1. Ada. Berapa nilai tu? 14,790. Berapa dapat jawapan? Tolong cikgu. Berapa dapat? Cepat. 44723. 44723. Double confirm. 44723. Dah salah je. 44903. 44903. Betul. Double confirm. Okey. Kat sini nak tulis tajuk pun boleh. Kos bahan langsung pun boleh. Tak tulis pun tak apa. Sebab apa? Dah ada tajuk kat atas. Okey, boleh? Itu syarat dia. Ada nak faham tak? Ada nak tanya tak? Habis nombor 1. Dah habis nombor 1, nak tulis apa? Nombor 2, kos apa? Kos buruh langsung. Tak semestinya pelajar jangan pakai pen warna. Cikgu kena pakai pen color. Tak. Cikgu nak tunjukkan je kat sini. Okey, alright, gariskan. Okey, buat nombor 2. Baru cantik, elok. Buat garis satu. Okey, 1 dah habis, nombor 2. Apa dia nombor 2? Ada 1 je nombor 2 kat sini. Apa dia? Upah buruh langsung. Okey, buat jalan kerja. Upah buruh langsung. Berapa upah buruh langsung? 5,800 tambah 2,500. Berapa jumlah? 8,300. Okey, tambahkan terus. Berapa dapat? Tambahkan terus dengan atas. 4903 tambah 8,300. Cikgu letak kotak nombor 2 sebab apa? Sebab kos buruh langsung ni ada 1 je. Kalau ada 2, letak kolom pertama, tambahkan letak ujung. Okey, alright. Berapa dapat? Tolong cikgu. 53203. 53203. Double confirm? Confirm. Dan berikutnya. Kos yang 3, kos apa? Kos belanja langsung. Okey, ada tak kos nombor 3? Kalau tak ada, tak payah buat. Ada tak? Ada. Ada 1 je kan? Okey, Ya. apa dia? Nombor 3, tandakan. Mana nombor 3? Okey, ada. Apa tu? Nak tulis royalty kilang. Berapa nilai dia? 3,600, betul? Okey, alright. Okey, tambahkan. Semua tambah. Okey, berapa dapat? Tambahkan. Berapa dapat?
56803. 568 03. 56803. Double confirm? Confirm. Confirm. Okey, ini dinamakan apa? Kos prima. Dinamakan apa? Kos prima. Bahan nombor 1 tambah nombor 2 tambah nombor 3, ini dipanggil apa? Kos prima. Cikgu nak highlightkan supaya awak nampak. Jelas, kos prima dapat tepat 2 markah. Tak dapat tepat pun tak apa, dapat 1 markah. Jadi pengiraan dia ialah semua tambah. Kos bahan tambah buruh tambah belanja. Nampak tak? Tapi yang penting ikut konsep. Pelajar yang buat tak imbang semua pun, pelajar, setiap soalan tak imbang dia boleh dapat A+ juga. Tak ada masalah. Okay, next. Boleh. Dan kos yang terakhir, kos apa? Cost overhead. Betul, cost overhead. Nampak tak pembagian-pembagian yang cikgu buat ni? Nampak tak? 1, 2, 3, nampak? Okay, nombor 4 ni tak ada apa-apa. Pelajar tak ada susunan. Buatlah suka hati apa nak buat. Okay, tapi yang last kali kerja dalam proses mesti last. Okay, yang kita tengok daripada atas senang lah. Kerja dalam proses buat last, kita buat apa dulu? Alat tulis. Alat tulis kilang. Okay, apa formula alat tulis kilang? Awal tambah beli tolak. Bagus. Awal tambah beli. Okey, kalau alat-alat kecil pun sama. Awal tambah beli tolak akhir. Tapi kalau alat-alat kecil boleh tulis apa? Belanja alat-alat kecil pun betul. Tulis susut nilai alat-alat kecil pun betul. Tulis alat-alat kecil salah. Okey, 120 tambah dengan 160. Tolak dengan 95. Okey, kirakan berapa dapat? Jadi 4 alat tulis ni cikgu potong siap-siap nombor 4 semua. 185. 185. Double confirm? Confirm. Okay, next. Berikutnya. Nampak tak? Tersusun. Nampak tak cikgu buat tersusun? Jadi mata awak dah rehat dah. Kedua ialah apa tu? Bahan bakar kilang. Tak ikut susunan pun tak apa. Tapi buat macam ni lagi senang. Bahan bakar kilang. Tak ada apa-apa jalan kerja. Jadi ambil berapa? 3678. Betul tak? Takut tersalah ambil nombor. Okay, habis. Lepas tu apa? Insurans kilang. Berapa insurans kilang? 3,500. Okay, alright. Lagi ada lagi tak? Upah buruh tak langsung. Berapa upah buruh tak langsung? 2680. Okay, lagi apa? Nombor 4. Kadar bayaran kilang. Buat jam kerja. Kadar bayaran kilang. $1895 $95. Buat jalan kerja. Jalan kerja kena buat. 1,800. Okay, lagi apa nombor 4? Belanja pembaikan kilang. RM5,000 kali 30%. Dapat 1,500. Okay, dan berikutnya sewa bangunan. RM7,200 kali dengan 3/4. Berapa dapat? RM5,400. Okay, ada lagi tak nombor 4? Last, dekat maklumat taman. Apa tu? Nombor 4. Kerja dalam proses. Bukan. Susut nilai dulu. Betul. Susut nilai logi dan mesin. Ingat tak ada ni? Maklumat taman kena hati-hati. Kerja dalam proses last kali. Okey, berapa nilai dia? 3,600 kali dengan 10%. Berapa dapat? 3,600. Okey, selesai. Dah habis, baru tambah. Okey, tambahkan semua. Cost of it. Berapa dapat? Formula tu cikgu dah bagi dalam nota tu. Tengok betul-betul. Okay, tambah dulu kerja dalam proses. Berapa dapat cost of it? Cikgu, jalan kira 36,000. Jangan kira. Kira ni semua 36,000. Betul? Oh ni, jalan kerja. Okay, 36,000. Okay, alright. Kali 10% 3,600. Okay, berapa dapat jawapan untuk cost of it semua?
22, 343. 22, 343. 343. Double confirm. Double confirm. Okey, sekarang tambahkan kos prima tambah dengan overhead dulu. Berapa dapat? Sebab kerja dalam proses dia berkongsi. Kerja dalam proses ni yang last kali, kerja proses format 1 dia berkongsi. Kalau format 2 dia ada setiap kos. Okey, berapa dapat? Tambahkan 79146. 79 146. 146. Double confirm? Confirm. Okey, alright. Okey, barulah tambah dengan apa? Kerja dalam proses awal. Kat sekolah dah belajar belum yang ni? Topik ni? Dah belajar belum? Dah belajar tapi tak faham. Habis hari ni boleh faham tak? Boleh. Boleh faham Okey, Alhamdulillah. Alright. Okey, tambahkan. Berapa dapat? RM9146 tambah 5780 tu. Berapa dapat? Cepat. 84926. 84926. Double confirm. Double confirm. Betul? Double confirm. Okey, tolak. Tolak dengan apa? Kerja dalam proses akhir. Okey, berapa dapat? Ada tak kerja proses akhir? Ni ada nombor 4. Nampak tak? 8,900. Okay, tolakkan. Berapa dapat jawapan? Cepat. Kira berapa dapat? 76026. Okey, sama tak jawapan yang cikgu bagi? Sama. Ini dinamakan kos apa ni? Kos pengeluaran. Yes, kos pengeluaran. Okey tak? Faham? Faham. Jadi cikgu masukkan dalam grup. Okey, alright. Tak sempat buat nombor 2. Okey, kena buat dulu. Minggu depan kita akan buat soalan kebat. Ini cikgu masukkan dalam grup dulu. Ke dah masuk cikgu dah. Saya rasa dah masuk dah. Okey dah. Okey, boleh tak belajar? Boleh? Okey, format 2. Okey, format 2 kena hati-hati tau. Soalan 2 adalah format 2. Beza sikit format dia. Ingat format 2. Nampak tak? Kerja dalam proses awal. Tambahkan ni. Ini tambahkan. Inventory awal. Tambah kerja dalam proses awal. Dapat jawapan. Boleh? Belian tolak pulangan belian. Dapat jawapan. Tambah dengan Adi. Dapat jawapan sebelah. Lepas tu nak buat apa? Tambahkan. Akan dapat jawapan. Okey. Inventory akhir. Inventory akhir dengan kerja dalam proses akhir. Tambahkan dulu. Baru letak jawapan sebelah. Sebelah, lepas tu baru apa? Tolak. Dapatlah kerja dalam dapat apa? Kos bahan langsung. Boleh? Untuk kos buruh, tambah kerja dalam proses awal, dapat jawapan. Tolak kerja dalam proses akhir, dapat jawapan. Lepas tu buat apa? Tambah, dapat jawapan. Cikgu tertinggal. Okey, belanja langsung, ada satu je. Okey, terus tambah. Dapat apa? Kos prima. Kos prima. Okey, lepas tu, okey, tadi kerja dalam proses untuk overhead dia berkongsi. Yang ini tak berkongsi. Dia bersendiri. Semua kolom nombor 2. Okey, tambahkan semua. Dapat jawapan bawah. Baru tambah kerja dalam proses awal sama dengan. Tolak, dapat jawapan sini. Dan berikutnya, tambahkan. Semua tambah. Akan dapat kos pengeluaran. Boleh? Boleh tak? Boleh cuba? Boleh. Boleh cuba buat Okey. Alright, sekarang belajar. Kita tengok 2 minit. Selak soalan-soalan belakang tu. Ada tak butiran yang awak rasa susah, yang tak tahu? Ada tak? Cuba tengok. Ada tak butiran-butiran yang awak rasa susah dan awak tengok tak jumpa? Ada tak? Tengok soalan nombor 3. Ada tak soalan yang susah? Ada tak butiran yang susah? Yang tak nampak? Ada? Sebut je. Kalau ada jumpa, okey. Gaji pengurus dan kerani kilang, macam mana? Gaji pengurus dan kerani kilang.
Cost overhead. Bagus. Betul. Okey dah. Okey, tak ada. Terus berikutnya nombor 4. Nombor 4. Okey, pelajar. Nombor 2. Siapa boleh buat nombor 2? Nombor 2. Takif, cuba buat Takif nombor 2. Boleh Takif? Nombor 2. Nombor 2. Allah. Cuba lah, cuba. InsyaAllah cuba, boleh. Cuba. Nanti cikgu betulkan. Tak betul, cikgu betulkan. Okey, nombor 3. Ada tak siapa boleh buat nombor 3? Format 1. Siapa boleh buat? Syahindah, boleh tak Syahindah? Syahindah, boleh? Mana Syahindah ni? Syahindah. Respon Syahindah. Terus Syahindah. Okey, saya nak nombor 3 Syahindah buat. Okey, nombor 4. Cuba tengok butiran ada tak butiran. Angkutan keluar, angkutan masuk. Angkutan keluar. Masuk mana? Angkutan keluar. Tak payah Tak masuk. masuk. Angkutan masuk. Satu. Pulangan keluar ni dah pulangan apa? Satu. Pulangan pilihan. Bagus. Satu. Bagus. Okay, yang ini saya nak siapa buat ni? Siapa saya nak buat ni Siapa yang boleh buat ni? Nabila Umairah. Buat ni Nabila. Okay. Nabila buat ni. Nabila Umairah. Dah letak nama siap dah. Cuba buat. Salah tak apa. Janganlah tu nombor 2. Okay, dan soalan nombor 5. Tengok ada tak butiran yang tak pernah jumpa. Bahan bakar nombor apa? Bahan bakar. Nombor 4. 4 tepat. Dia sama minyak pelincir, bahan bakar, lesen, kilang. So, semua nombor 4. Okay, alright. Ada lagi tak? Yang tengok. Ada lagi tak butiran yang tak faham? Peruntukan susun nilai ni adalah susun nilai terkumpul. Susun nilai terkumpul. Buat. Nombor 5, saya nak siapa yang buat ni? Lelaki. Syamil nombor 5. Boleh Syamil? Boleh cikgu. Okey, alright. Cuba buat. Okey dah. Alright, itu saja untuk kelas malam ni. Cikgu ulang balik. Dalam kos pengeluaran ada 4 kos. Kos yang pertama, kos apa belajar? Kos pertama apa? Kos bahan langsung. Bagus. Formula dia adalah inventory awal, inventory akhir, beli adi. Itu je. Kedua, apa dia? Kos apa? Kos buruh langsung. Kos buruh langsung. Orang yang terlibat secara langsung. Pekerja yang terlibat secara langsung je. Gaji pekerja yang tukang jahit. Kalau kilang baju, jahit baju. Kalau ada kilang kereta, tukang buat kereta. Gaji supervisor tak masuk. Gaji kerani tak masuk. Gaji penyelia tak masuk. Gaji technician tak masuk. Sebab dia tak buat secara langsung. Okey, yang ketiga adalah kos belanja langsung. Ada 3 je kos belanja langsung. Apa dia yang ketiga? Nombor 3 ada 3 je. Apa dia? Royalty, patent. Bagus. Dan yang keempat, subjektif. Yang keempat adalah overhead. Apa maksud overhead? Tak langsung. Apa saja gaji tak langsung, sewa tak langsung, upah tak langsung semua nombor 4. Dan nombor 4, apa saja yang tak boleh masuk nombor 1, tak boleh masuk nombor 2, tak boleh masuk nombor 3. Belajar yang berkaitan dengan kilang akan masuk nombor 4. Tapi dengan syarat tak langgar item pengganggu. Item pengganggu ada 6. Apa dah item pengganggu? Bualan, hasil, angkutan keluar, aset, betul, barang siap, dan satu lagi apa? Cikgu tu lupa. Pejabat. Bagus. Pejabat boleh masuk tapi dengan syarat disulam dengan kilang. Jadi kadang-kadang dekat senarai imbangan juga dia tak letak pejabat tapi kilang, tapi dekat bawah maklumat taman dia sebut kilang masuk. Okey, alright. Okey, itu saja untuk hari ini. Minggu depan kita akan buat soalan kebat, buat 2 soalan kebat, iaitu kita buat soalan nombor 6 kita buat sekali lalu. Lepas tu kita sebagai mukarimah, lepas tu kita buat kedah dan juga kita buat, nampak tak maklumat tambahnya 2 buku surat. SBP 2019. Okey, boleh? Boleh. Okey, alright. Itu saja untuk hari ini. Jadi kita jumpa lagi pada minggu depan. Tapi nanti dalam masa sama tolong cikgu remind cikgu nak buat kelas tambahan tapi cikgu bagi awak soft copy je. Soft copy ataupun awak keluarkan kertas je. Tengok je soalan dengan cikgu. Cikgu nak fokus penyata kewangan dan topik-topik yang lain. Boleh? Boleh. Okey, alright. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.
Assalamualaikum. Saya sikit kata. Alright. Cikgu.